Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'uuth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل من يرزقكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده
فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صدق الله العظيم. Demikianlah beberapa ayat yang kita lagi di dalam surah Yunus. Daripada ayat yang ke-31 hingga seterus. Jadi ayat-ayat ini mengandungi berkaitan dengan beberapa soalan. Jadi Allah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tanya beberapa pertanyaan. Kemudian Allah perintah suruh tanya. Allah cerita, mereka jawab. Hak di belakang tu pula Allah perintah suruh tanya dan perintah suruh Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam. Mana itu? Iaitu qul, artinya kata olehmu. Itu 7 tu khitab. Kata olehmu, hai ya Muhammad, hai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ke siapa? Di sini tak ada tafsir. Kata olehmu yakni kepada orang-orang musyrikin. Kita maklum kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum Quraisy. Nah, khusus puak di Mekah tu, mereka itu tilik kepada keturunan dia baka Quraisy. Lalu panggil kaum Quraisy puak di Mekah tu. Lepas tu tambah panggilan lagi kerana mereka tidak ada yang punya kitab. Tak seperti orang Nasara, ada ulama, alim kitab, Injil. Orang Yahudi punya ulama, kitab, Taurat. Mereka dikenal dengan ahli kitab. Ada pun orang-orang Mekah, turunan Quraisy, mereka tidak punya kitab. Maka dipanggil mereka itu ummiyun. Puak-puak ummi, puak tidak punya kitab. Dan tidak ada guru yang mengajar. Dengan sebab daripada situ dia panggil jahil. Panggil juga jahiliyah. Nah, supaya kita duduk kampung tak ada guru mengajar agama, enggak duduk pandailah cari makan, cerah pagi masuk cari pandai, tapi agama tak ada, jahil dia panggil kita kan, kerana tidak ada guru yang mengajar. Itu panggil jahiliyah. Sebab mereka ketinggalan Nabi putus. Mereka itu tak ada Nabi lepas pada Ismail turun-menurun mari tu pihak Arab. Sebab digelarkan juga ahli fatrah. Tu dia ahli ketinggalan. Jadi apabila begitu masuklah belum tu tak apa lagi. Bila lama tak ada orang duk didik, tak ada orang pimpin ke agama ke, masuk hak luar, masuk mari macam-macam pengaruh siapa di sembah patung, dibawa masuk. Patung bawa patung juga hamai belakang turun menurun. Orang nak tegah tak ada. Sebab itu kita diwajibkan ada nahi mungkar. Nak tegah mungkar apa tak ada orang nak tegah. Juga bawa turun menurun sudah jadi apa yang kata apa dia sudah jadi ada istiadat. Budaya lagu tu. Bila mari di belakang ni
Allah Ta'ala bakit Nabi SAW ajar membetul klik pada tauhid. Tak ada nak jawab ke mana, kami ikut nenek moyang kami. Tu alasan. Bila kata kamu ikutlah apa dia ni Quran yang diturunkan, bahkan kami nak ikut barang hak kami telah dapati, kami celak mata gini dah nenek moyang kami dak bawa. Rak tak rak begini. Kan? Itulah. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tuhan cerita lah Quran bila dikata mu ikutlah Quran yang diturunkan ni, dia kata bahkan kami nak ikut barang yang telah kami dapati daripada nenek moyang kami semua itulah. Keras itulah. Kemudian apa dia mendatangkan ayat ni dalam bentuk soal. Qul, kata ulemu ya Muhammad, yakni bagi mereka itu, bagi kaum musyrikin, mu kata ke dia, tanya mana? Man yarzuqukum minas samai wal ardi. Tu gaya tanya. Siapakah? Dia tanya. Siapakah yang beri rezeki, yakni ia akan kamu? Tu ni mudah faham. Man yarzuqukum, siapakah yang beri rezeki ia akan kamu, minas samai daripada langit, wal ardi dan bumi. Kita dah dapat rezeki ni dari langit bumi. Siapa memberi rezekikan kamu? Gapo tu daripada langit? Tafsir, hujan, bumi dan tumbuh-tumbuhan. Jadi dia panggil hujan, dia panggil rezeki samawi. Sebab bagi nak berlaku rezeki di bumi. Sebab tu ayat lain Tuhan kata wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan pada langitlah rezeki kamu. Cuba kita gambar ke rezeki duduk langit, kita duduk bumi. Nak makan lagu mana kalau tak pertolongi Allah Ta'ala. Lepas tu ulama tafsir apa dikhanaki di langit rezeki kamu? Air. Panggil rezeki kerana diri air sendiri rezeki. Dan lagi pula air, diri air tu rezeki. Bila dia turun ke bumi, dia sabak bagi tumbuh menumbuh. Kan? Jadi buah tu buah ni rupuk rapai, jadi makanan binatang pun tak jadi makanan kita. Arti rezeki di langit. Sabit dah dia orang umat deraka kepada Rasul banyak, dia stok hujan, kemarau besar, tengok kering bagi bumi ni. Kan? Sebab tu nasihat Nabi-Nabi terhadap kaum. Setiap masa dia kata istaghfiru rabbakum, mu minta ampun ke Tuhan, mu deraka banyak ni dia stok ni. Kalau meminta ampun, yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan melepaskan menurun air hujan lebat. Lepas tu bila dia putus itu, jadi tanaman pun mati kering kan. Apa tengok marah lagu mana? Kebun-kebun kita habis kering, air sungai pun kering. Kan? Susah. Maka tak kala tu Tuhan buat rupa tanya, yang kamu tak apalah pia kamu sembah lain, pia kamu menghadapi lain, tapi bila nak tanya siapa nak beri rezeki kamu dari langit, yakni hujan turun mari, siapa memberi rezeki ke kamu dari bumi, mana tumbuh-tumbuhan? Tanya siapa? Jawapan Tuhan cerita duk depan 5 soalan. Jawab duk depan tu, fasayaquluna Allah. Tak Arab dulu dia tahu. Tuhan cerita kata, maka lagi akan jawab mereka itu musyrikin. Bila soal jawabnya ni jawab akan soalan yang tersebut tu, lagi mereka jawab kata Allah Ta'ala lah yang beri rezeki daripada langit dan bumi. Anda kata dia kena. Habis kalau kata Tuhan, makna Tuhan yang memberi rezeki, Allah. Tuhan yang menjadi langit bumi, Allah.
Tapi bila ibadat tu ibadat lain. Itu panggil musyrikin. Adapun kita orang mukmin, siapa jadi tuan Allah, siapa beri rezeki Allah, siapa berhak diibadat Allah. Hingga tak buat juga hak tu segah nafsu hawa. Tapi mengaku penuh. Ni tak. Kau tu Allah, kau ni Allah, pihak ibadat lain pada Allah. Apa alasan? Kami dapat di nenek moyang kami. Kalau setengah hak reti hak dulu sikit, dia kata hak ni boleh syafaatkan kami. Syafaat mana? Atas takdir kata kalau ada bangkit. Sebab dia tak percaya bangkit pula sekali lagi. Apabila kata kita ni akan bangkit, akan menerima balasan gini, harap hak ni syafaat ke dia. Kenapa? Kerana hak jadi sembah ni bukan semata-mata apa? Ini adalah rupa bentuk hikayat daripada satu malaikat tu, satu hamba yang mulia. Ya siapa tu ni ialah gambaran daripada nabi-nabi dulu, orang-orang soleh dia buat rupa. Apa itu duk takat gambar wak kenangan dah. Sebab itulah Islam duk cemburu, duk tak beri tu. Kerana terlibat dengan hak tu mula nak buat kenangan. Ni gambar nabi ni lukis ke pandang lukis kan. Pandang lukis wak patut ni dengan rupa dia ni, rupa dia ni. Tengok, beringat tengok. Lama-lamanya persaingan setan mari dah. Dan untuk mesra saya memberilah tanda-tanda mesra. Lagu mana tanda? Berada gitu. Berilah tanda-tanda hormat. Sekurang-kurang. Habis itu makruh kita tu. Nah, sahabat. Dia tanda merendah dia kata. Kita berhak merendah hanya Allah. Tidak nafikan kita tu bila orang mulia lalu kita tu. Sunat dah gitu ya. Nah, bagi beri hormat. Dia tak beri. Makruh baru. Lepas tu, lagi rendah lagi tanah-tanah. Rendah siapa kerokok. Itu haram. Lagi bersungguh rapat-pak dah. Dia panggil kufur. Dah. Nanti asalnya main situ. Pucanya. Asalnya gambar patung orang-orang aulia illah, orang-orang Nabi Allah. Tu asalnya lah tu rupa. Dulu dibolehkan. Apabila terlibat dengan sembah tu, dilarangkan. Tapi setelah putus Nabi mari, siapa nak tegah nak lari lagi? Tak ada. Bila mari di belakang ni, bakit mari, warrujza fahjur. Mula-mula letak rasul tu dulu disuruh tinggal. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Suruh besarkan Rabb. Maka tahulah Rabb sana Allah tu. Besarkan Allah. Lain pada tu warrujza fahjur. Dan segala patung-patung tinggal. Hijrah. Fahjur tinggal. Tu mula murih tu. Kan? Satu perasaan. Lepas tu kat jadilah berpanjangnya. Orang yang diberi taufik oleh Allah, terima. Hak beri taufik selalu, terima selalu. Kedia turun-menurun gitulah. Jadi bila tengok, bila disoal, siapa beri rezeki kamu? Allah. Dia jawab. Mereka jawab Allah. Baik rezeki daripada langit hujan, rezeki daripada bumi dengan sebab hujan tadi, keluarnya tumbuh-tumbuhan tanaman jadi rezeki kita di sini. Sebab tu kita bila kita makan kita alhamdulillah tu kan. Apa pula dalam tarik ke alhamdulillah kita dah. Alhamdulillahillazi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa ucapan kita dah? Minum sudahnya alhamdulillah. Sekurang-kurang puji-puji bagi Allah. Allah munculnya. Tuhan Allah kita puji itu siapa? Munasabah puji dengan keadaan. Ialah Tuhan yang memberi makankan aku akan ini makan. Allazi at'amani. Ada itu ke at'amana. Ini masuk ramai-ramai. At'amani hadza ta'ama. Tuhan yang telah beri rezeki memberi makankan aku akan ini makan nasi dan sebagainya. Wa razaqanihi itu umum. Dan ia telah mengkurniakan aku min ghairi haulin minni, daripada tak ada daya upaya daripada aku. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Nak daya upaya gano ai duk langit nak ambil lagu mana? Ai duk langit nak ambil lagu mana?
Pas turun pula dah salatu ala bumi. Nak ambil lagu mana? Gali sebagai isak. Semua tu dengan kepandaian Allah Ta'ala beri. Itulah kata tak ada daya upaya. Tapi kita berterlupa, sombong semua air ni dia. Alah tu yang terlupa ketua dia lagu tu. Berasa kita dah. Tu duk mengaku tu. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Klik pada ada ucap la haula wala quwata illa billah. Tu dah dah. Tengok ni kita orang mukmin dia ajar lagu tu. Jangan terlupa kita duk guna nikmat dia, rezeki dia. Tengok mereka ini makan rezeki daripada Allah, pergi puja lain. Itu kan. Kalau kita jadi bos, kita jadi toke, beberapa kali duk kerja kita, makan gaji kita, tapi pergi dengar kata orang lain lagu mana? Cabut lalu lah. Nak pangah. Cabut. Kalau kuih kesia cabut-cabut kesia tu potong gaji sikit. Kalau tak ada kesia bakal cabut tu. Dah itu kan. Kerja belok kerja apa cabut lah. Tu kita nak berbanding kata tak kena ni apa tu. Dia tanya untuk akhir rezeki siapa? Allah. Bapa biar semua lain pada Allah. Kan. Ni kita nasib baiklah kita orang mukmin. Iktikad kita yang berhak ibadat hanya Allah. Tuhan yang menjadi segala-gala Allah. Pak kita pun sujud sembah hanya kepada Allah. Kan? Itulah. Satu jawapan duduk depan semua. Hundur balik. Soalan yang kedua. Amman yamliku as-sam'a wal absara. Ni soalan yang kedua. Bahkan siapakah dia panggil munqati'ah, tapi dia tulis Quran ni tak ada min, tulis satu min je. Walha dua kelimah ni kalau lain pada Quran yang kena tulis ham atau alif dengan min. Lepas tu man semula dua kelimah, tapi Quran dia tulis satu min je. Lepas tu bersabdu situ. Yang ni segi bacanya amman, tak dua min kata. Dua min, tapi kalau tulis berapa min? Tulis satu ya aman. Kalau tulis tadi kan. Kalau tak menerima, kalau tak mengenal apa agak cara kita, hijau cara kita kan. Tak ada satu aman. Salah lalu kan. Ni aman. Kan macam gitu. Jadi asal kalimah dia panggil munqati'ah dalam mengaji kaedah. Dia panggil muttasilah, munqati'ah. Amman kalau nak jumlah kena ada lagi. Bahkan siapakah? Itu dia. Siapakah yang menjadi ia akan pendengaran dan penglihatan? Sifat sama lah. Yang boleh kita duk dengar ni bukan semata-mata telinga. Allah Ta'ala menjadikan dalam simakh, dalam lubang telinga kita satu sifat namanya sifat sam', arti pendengar. Lepas tu dengan dia boleh dengarkan suara, duk dengar suara ni. Ya. Dan absar, dan penglihat. Ni kita ni ada biji mata panggil hadaqah, biji mata. Lepas tu berkaitan dengan biji mata, Allah Ta'ala menjadi sifat basar. Hingga sedang kata dia diurat dahiyam, bergadah seperti dah, dia kata bergadah gitu. Allah Ta'ala menjadikan sifat basar, sifat penglihat. Dengan dialah kita boleh nampak. Maka dia tanya, siapakah menjadi akan pendengar dan pelihat? Jawab hak nu juga nu. Akah lagi. Fasayaquluna Allah. Biar tu juga. Maka mereka jawab Muhammad bila mu tanya Allah. Ya kena ya jawab. Hundur klik. Yang ketiga, soalan yang ketiga. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Situ kira dua lah tu. Dan siapakah yang mengeluar ia akan binatang hidup
mengeluar daripada yang mati. Mana yang hidup mengeluar daripada yang mati. Nanti yang hidup mengeluar daripada yang mati itu akan kita tafsir di bawah. So lagi wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluar, yakni ia akan yang mati mengeluar daripada yang hidup. Contohnya seperti anak burung, tu yang hidup, keluar daripada telur. Telur tak yang mati. Masa telur tu bepon tu berlepas. Ada anak dari dalam tu. Dalam telur. Ada telur putih, telur merah. Telur putih, telur merah. Pasti bila telur kita ibu perat, harai kita panggil, dengan lama kelamaan tetah tu be anak tolong macam apa tu be cakap tu be. Ini keluar, mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Tu dia misal atas burung, maksud burung tu binatang bersayap. Terbenar ayat puak panggil toit belaka tu, maksudnya binatang bersayap. Binatang bersayap. Lepas tu ya ada salah lagi hak sayap pun ada juga hak beranak dah. Gapo sayap hak beranak? Gapo? Kelawar. Sayap ada tak? Ada tapi tak sayap pun ada. Nanti ya sayap. Tapi apa kita mengaji dia panggil apa? Satimi baihu. Nyanda ngaji itu. Binatang hak ada daun telinga uzun. Binatang ada daun telinga, dia beranak. Supaya kita perasa tengok. Ada kedak ada telinga tak ada beranak. Kita perasa tengok. Supaya nak tahu kata ini jamak ke tak jamak kaedah tu. Aktsariyah ke qat'iyah. Perasa mula. Kelawar. Apa burung ada sayap. Tapi beranak dia tak ke telur. Beranak ke telur kelawar. Beranak tak ada perasa. Beranak kelawar ni lah. Kalau telur tak suruh temu telur kelawar. Beranak sabar je ada daun telinga. Tu dia. Melata tak ada daun telinga, tu pasal bertelur tu. Tu. Ni orang buat kaji pasal buat kaedah situ. Pasal kita periksa didapat ada sekara hak tak ada daun telinga tapi beranak juga. Hang cari gapo dia? Dia kena kata gini, malaikan, istisna tu baik pula. Kalau tak temu pakai kaedah tu dulu. Hanya ada daun telinga beranak walaupun berterubat. Tengok kelawar mati beranak. Itu tak? Jadi yang misal sini dia kata seperti anak burung, murak dengan burung ni binatang yang bersayap. Daripada telur, telur dia panggil mayit. Allah Taala kata, "Wa may yukhrijul hayya minal mayit." Seperti anak burung tu al-hayya yang hidup keluar daripada telur atau mayit. Tu misal atas binatang. So lagi manusia daripada nutfah. Baca beriti kena wakaf kena. Dan seperti manusia kita, manusia orang ni daripada dikeluar daripada nutfah air mani. Air mani tak mati. Air mani dia panggil apa dia tu? Masuk di dalam kata jamad. Benda yang tidak ada nyawa kata. Tapi daripada air mani yang bercampur tiba-tiba jadikan rupa bentuk kita ini. Allah memasukkan roh diperintah pada malaikat yang bertugas mengenai dengan rahim tu, ditiupkan roh dalam masa 4 bulan 10 hari. Baru hidup. Atau kata hidup, Allah mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Itu contoh. Lepas tu dia kata apa lagi? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Atas pada yukhriju. Dan siapakah mengeluar ia akan yang mati daripada yang hidup? Seperti apa? Dan keluar telur daripada burung. Ayah. Telur tu mari daripada ibunya. Ibu tu yang hidup, telur tu yang mati. Kalau kita manusia,
dan nutfah, yang ni keluar nutfah air mani, keluar daripada manusia. Kita hidup ni pula punya air mani. Kan? Maka saya tanya, siapa tu mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup? Siapa itu? Lakah jawab depan, Allah. Puak Quraisy dah jawab itu. Tak ada jawab kau lain. Jawab kau lain tak kena. Lah, jawab kau lain tak kena. Mana tepat naknya, yang kamu sembah yang tak adakah benda tu menjadikan ni? Tak, semua Allah. Kata. Tu kata mereka itu, dari segitu dia panggil dia kenal Allah. Tapi kenal tak habis, tak hukum mukmin. Kadang-kadang orang ambil ayat ni dia buat banding dengan orang Islam tawassul. Tempat yang nak hukum syirik. Tempat yang nak hukum syirik. Dia tahu kita orang Islam supaya musyrikin. Supaya tu mana? Kalau tanya siapa menjadi lagi bumi, Allah kau tu Allah. Tiba-tiba bila minta lain pada Allah, tu orang panggil apa tu? Tempat yang nak banding di situ. Walah tak kena dihumbi. Kawai orang mukmin weh. Orang musyrikin, orang kafir, bukan orang mukmin. Tak dipanggil orang mukmin. Kalau tidak ada yang lain pada Allah yang berhak disembah, tak itu kan? Sembah tak sembah tu amalah tu. Bila tanya i'tikad, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, tu pegangan kita. Pakai namun tak semaya, ni aku malah. Aku tak ada eka wajib, aku mengaku wajib. Yang berhak disembah tak ada yang lain pada Allah. Kena tu pegangan tu. Siapa yang menjadi Allah tu Rabb. Siapa berhak disembah Allah tu ilah. Itu panggil tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Nak kata orang nak kata kelih tu juga. Kalau duk mengajar wahdaniyah ni serogi kelanya. Nak kata 3 serakai 4 serakai kata gilah. Itu istilah, ada masalah. Tapi maksudnya ke mana? Supaya dia membagi rububiyah uluhiyah tempat nak mensyirikkan orang. Tawassul syirik. Mudah syirik. Itu. Ini musyrikin dari awal lagi dia tu. Musyrikin masih lagi golongan mana? Golongan kafirin. Lam yakunil lazina kafaru. Siapa yang kafaru? Min ahli kitab wal musyrikin. Allazina kafaru. Ini allazina amanu. Lain. Hingga tak semaya dia tu panggil deraka, maksiat, tetap tak buat kewajipan. Gitu. Baik. Jawab Allah. Hundur balik yang kelima. Wa man yudabbirul amra. Jadi kelima soalan. Yang pertama, man yarzuqukum, satu. Yang kedua, amman, tu yang kedua. Yang ketiga, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, tu yang ketiga. Yang keempat, wa yukhriju ataupun yukhriju. Seolah-olah kalau ulang agak, man yukhrijul mayyita minal hayy, 4. Yang kelima, wa man yudabbirul amra, ni panggil min adbil am alal khas. Pertanyaan atas tanya khusus. Khusus mana? Siapa memberi rezeki? Khusus dengan rezeki kan. Mari yang kedua, siapa menjadikan pendengar pelahak yang boleh munduk dengar dan lihat? Tanya khusus. Mari yang keempat, yang ketiga dengan yang keempat, supaya siapa mengeluar dari akan yang hidup dari yang mati, dan juga siapa mengeluarkan yang mati dari yang hidup, adanya akah. Manakala hak belakang ni, hak yang kelima umum semua sekali. Mana umum? Wa man yudabbirul amra, dan siapakah yang tadbir, yang mengatur perkara langit bumi arah kerusi. Habislah. Tadbir bahasa Arab. Melayu kita panggil mengatur. Kalau bahasa Sia panggil apa? Borihan. Ada. Tak umum yang tanya ni. Tadi tanya khusus siapa beri rezeki kan. Siapa menghidupkan yang mati, salah gitu. Mematikan yang hidup, hanya keluar daripada yang hidup mati. Tanya khusus-khusus. Lepas tu umum semua sekali. Siapa duk mentadbirkan, duk mengatur, duk memberihankan semua. Allah tu hakikat tu memberihan sungguh Allah lah. Cuma kita secara majak dilatih tua. Jadi nayuk, kamnan, leban,
Semua tu tak barihan kata. Ni barihan bahagian atas. Boleh betul. Obata. Ni tak? Tak gitu ke? Obata. Apa dia tu? Sun amnoi kan barihan. Tak gitu ke? Bo tak rumus daripada barihan. Suan tambonto. Tak gitu ke? Obaca. Tu barihan bahagian cangwat. Apa tak? Tu gak barihan tu hakiki kata barihan. Sebenar dah kata. Majak pada jangan dia berasa sombong jadi perasa barihan ingat ini daripada Allah Taala latih kita bahagian ni. Kita barihan yang molek. Jangan belok, jangan apa ni ganggu jangan. Ya, dengan dalil kita tak hakiki nah. Berapa tahun dia jadi? Pak habis pak juga habislah barihan tu. Bolah. Botulah pula ya. Tak boleh nak tu asma' mula. Tekah nak semak kalau mula tu tak halus kah tu. Halusnya. Kata. Boleh tu besar. Tu hakikat Allah Taala yang membarihankan semua tu. Nanti dekat baca surah Sajadah, yudabbirul amra minas sama. Tengok. Gitu. Sampai tu kalau hakiki, ialah Allah Taala yang mentadbirkan. Maka Tuhan tanya, siapa yang mentadbirkan segala urusan? Al-amra dan alil apa dia istighraqi kull amrin. Semua urusan. Dapat jumah. Dan siapakah yang tadbir yang mengaturkan apa dia perkara langit, bumi, arah, kursi itu sebuah besar-besar. Kan? Al-amra kullal amr, tapi tepat jelas nyata akhirat esok apa dia bila akhirat esok wal amru yauma idzil lillah, semua urusan pada hari akhirat hanya bagi Allah. Dunia ni duk keliru kan, hak majak banyak ya tu barihan jani meretah ya tu meretah tak dunia ni kan. Bila di akhirat esok siapa meretah? Wal amru yauma idzil lillah. Akhir surah apa tu? Surah tak ingat. Surah tak ingat, ayat tu ingat. Tak ingat surah apa dah tu. Kalau ambil tu ingat dah. Iza sama'u fatarat. Surah Infitar namanya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Jika orang subuh ingat dia baca surah tu. Tu surah Infitar dia kata tu. Infitar. Was sama idza samaa'u fatarat. Ngaji kata infatara yang fatiru infitar. Surah Infitar. Ayat langit akan kemerau. Ayat tu. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat. Bintang-bintang akan berberak-berak macam daun kayu luruh. Musim bergetah meluruh, berberak-berak. Agi akan rata. Ayat tu akan hancur semua. Bila hancur buah biga, yauma la tamliku nafsun li nafsi. Pada hari tak ada siapa boleh milikkan satu-satu saleh apa mu aku. Wal amru yauma idzin, dan urusan pada hari tu, hari kiamat tu hanya lillah, hanya bagi Allah jua. Sebab tak ada siapa dah. Kan dicelah tiup sang kekala pertama yang kedua, Tuhan akan tanya, limanil mulkul yaum, bagi siapa merintah hari ni? Bagi siapa merintah masa ni? Senyap dia yang lepas dah tiup sang kala tu. Maka Tuhan sendiri jawab, lillahil wahidil qahhar, hanya bagi Allah yang Maha Esa, yang Maha Keras. Ini dalam kepercayaan kita, pegangan kita, dan kita beriman dengan Quran ayat Allah ayat sendiri.
Cuma kita tak faham dia tu gitu. Sebab tu kata ngaji wajib semua tu. Tu dia. Baiklah. Jadi sini umum. Tanya umum sekali. Siapakah yang tadbir perkara langit, bumi, aras, ini makhluk tertinggi sekali, besar sekali, dan kursi di bawah, dan barang yang dalamnya. Hanya sebab itu. Bagi dalam arah kursi langit bumi. Siapakah yang mentadbir, yang mengaturkan, yang memberihankan? Itu siapa kat tu? Jawab. Fasayaquluna. Maka lagi akan jawab mereka itu musyrikun tu. Jawab kata Allah. Yang panggil Allah tu khabar mubtada mahzuf. Fasayaquluna. Maka lagi jawab mereka itu. Jawab kata ana. Allah ni huwa Allah, iyalah Allah. Sampai kita zikir hu apa? Hu Allah. Tu orang makan dalam orang-orang arif kan. Hu iyalah Allah. Dia panggil tekedi. Allah khabar mubtada mahzuf. Mereka jawab ialah Allah Ta'ala. Allah apa? Yang beri rezeki daripada langit, menurun hujan, bumi, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, dan yang menjadikan pendengaran penglihatan Allah, dan yang mengeluarkan binatang hidup dari mati, dan mengeluarkan akal yang mati daripada yang hidup dunia. Semua tu Allah, tiada lain. Kitab tu berkali jatuh tu. Nah, wayah hidup dunia. Tidak ada selain daripadanya subhanahu wa ta'ala. Jadi makna 5 jawapan tu semua tu kanu dalam kata satu jawab je, Allah. Apabila mereka jawab tu kena dah tu, mereka jawab kena tu, tapi tak kenanya bila lagi apa dia sembah lain. Tu jawab pada tu kena. Lalu soal sekali lagi, faqul, maka terjemahan tu jatuh tu, malak tambah sikit. Faqul, maka kata ulemu. Faqul, maka kata ulemu ya Muhammad. Dan mereka jawab kena dah. Tanya siapa? Allah. Siapa itu? Siapa ini? Allah. Allah tu kena semua dah tu. Faqul, maka kata ulemu ya Muhammad. Mengkata gini, afala tattaqun, maka tiadakah kamu takut akan dia? Kedim maf'ul. Afala tattaqunahu, yang panggil kedim maf'ul. Maka tiadakah kamu takut hu ni akan dia? Bila mu takut tu lah maka kamu menyebabkan kamu tu beriman, yakni dengan dia. Dia panggil takdir muqtada. Sampai dalam hak tafsir Arab kata afala tattaqunahu fatu'minuna. Dah mu takut, sebenar-benar takut, mu percaya dengan dia. Tak percaya juga hati mu tak takut. Supaya kita dia takut sungguh tak buat dah hak lari dah. Ayah kita takut sungguh, takut. Pak ayah murih tak murih. Pak nak membuat. Bila aku tanya mu takut tak ayah mu takut. Aku takut kat ayah aku. Apa mu takut? Pak ni dia kena tak membuat ni. Ya murih tak kali tahu. Ya murih. Pak mu kata mu takut. Aku takut. Pak nak membuat takut depan dia. Kena dia. Dia laki ada atas dia takut. Murih tak tengok. Tu kita dengan makhluk lagu tu lihat belakang buat ulih. Tuhan buat mana Tuhan tak tahu. Kan telitah pun dia tahu dah. Sebab tu tak ada jalan keluar kita, melainkan jalan istighfar kita. Minta ampun kesalahan kita. Tu ialah. Baik, ni maka Tuhan suruh tanya, bila jawab betul, tanya pula, maka mu tak takut kau ke dia? Maka tiadakah kamu takut akan dia? Pasal apa kak? Dah mu kata kau tu Allah, kerana Allah, maka mu tak takut kau ke dia.
Bahasa surat akan dia. Tak kata kan? Bahasa kapal mu tak takut kau ke dia. Kalau jawab takut, pas takut apa mu tak beriman. Juga tu pula. Jadi kalau takut sungguh maka beriman, maka kamu beriman bina atas takut tu. Nampak tak? Jadi tiba-tiba tak beriman arti mulut kata takut tak betul. Tapi jawab siapa menjadi langit bumi Allah betul. Siapa merezeki Allah betul. Kamu tak takut ke dia? Takut. Kerana tak beriman tak sih. Tak takut maknanya. Itu dia dah. Masya Allah. Inilah kita nak kenalkan diri. Kerana kita ni ada lain lagi. Lain lagi. Zuhir kita ya. Zuhir ni kita ya. Tapi dalam kita ada apa? Ada nafs. Ada nafs. Maka nafsu tu hak pertama kali Tuhan jadi secara umum dia panggil jenis. Pukul katanya jenis. Jenis nafsu ni sifat dia apa? Nafsu apa dia panggil? Ammaratum bisu. Tuhan ceritakan kata Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Jenis manusia kita ni ada dalam diri kita ni ada nafs yang sangat menyuruh dengan jahat. Illa isyarat kata ada hak juru sungguh nafsu ada juga, tapi malaikat nafsu ni tak masalah amarah. Illa ma rahima rabbi, malaikat barang tengah tafsir makna malaikat mereka orang yang rahima rabbi, orang hak tak saya akannya oleh Tuhanku. Siapa dia antara ma rahima rabbi situ? Para nabi-nabi. Tengok Yusuf kata saya tak jaga selera kan. Begitulah siapa pun hak Tuhan jaga selamat. Walaupun seput-seput dah nak jatuh dalam maksiat, orang jatuh belaka dia selamat. Allah lah tu. Tengok gagi siapa jalan licin siang dia kisah pun lepas. Allah lah tu. Sampai bila lepas dah sepatutnya Allahu akbar sujud syukur. Pada tidak alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukru lillah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukr. Tapi kita tak jadi lagu tu. Mujur sungguh. Kau tu baik tu. Tapi tak apa dah mujur tu pun. Tapi nak walak alhamdulillah. Kita ingat masa daripada Mekah nak pergi ke Madinah hari Jumaat. Jam 11. Dia duduk berenang lagi putus tali kipas. Pagi putus tali kipas buat jadi berjalan tengah hari lah. Tengah hari panas malam. Di sapa sekerak ada dalam 60 kilo lagi nak sapa. Tembak tayar bah tu. Tayar depan. Tayar depan balik lebar. Hak lain duk jenera belakang. Kita pasal payah jenera. Tak nak jenera. Tembak tayar depan tu rak tu gini. Lepas tu anak tu beri unjur lah weh. Unjur dia unjur lah nak kata unjur. Dia jalan banyak leng gitu kan. Dia duk gila kan ni. Bila lek ni tu rak. Kita ni Allahu akbar. Berasa apa kita pergi steering diri. Masya-Allah. Kita duduk sebelah belakang ni. Allah akbar. Hanya jadi pembersih steering. Berasa gitu. Gitu balak dia ada pagar di tepi dia. Benda. Benda. Tutup benda guru. Kalau tidak nanti kalu lah tu. Hanya qada mu'allaq. Qada mu'allaq kalau tak tapai tu kalu. Tapi qada mubram siap-siap dah selamat. Yang driver tu gak berak berhenti tu Allahumma lakal hamd wa lakal syukr. Allahumma lakal hamd wa lakal syukr. Turun bawah sujud atas. Ni kita boleh tengok ni dia. Nah, kalau kita tak kena ingat kita pucat habis. Ni Allah Taala jaga iaitu bidda Allahumma lakal hamd wa lakal syukr. Dia kucuk tangan dia. Turun pada kereta Allahu akbar sujud. Sedek kira asmaya tak asmaya dah nak mujur ke Tuhan ni. Bermalak masalah pun khilaf. Sujud syukur setengah mazhab tak ada syarat ada wuduk. Tak ada syarat ada wuduk kerana bukan asmaya tu.
Mazhab kita sungguh bukan semaya tapi barang pada makna semaya. Dari segi kena ada wuduk. Kilah tu. Tak ada apa. Allah Akbar syukur. Pada kalian tanya mudah ya tak? Tak ada. Apa? Tak ada nak kira dah. Tapi mazhab ada tak wajib, tak ada syarat suci. Kata. Ini kita boleh tengok. Oh Masya Allah. Allah gaib. Depan. Lari derah. Orang ramah 50 dengan barang lagi. Kira gambar nah Mekah Madinah tu. Tu. Tapi ni kita pun jadi pusing stel. Kuasa pasal hidup kita. Lemana ada kerong ada negara kita tak nampak jangan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar siah. Kuasa gitu. Ni mana temu sekali dah. Itulah di antara lainnya. Tu nak tak apa tu? Allah nak buat kita syukur sebesar-besar syukur dia menjadi terkejut itu. Menjadi terkejut. Parolek kita yang lagu tu ya galak ya apa kalau dia apa dia tak senang coho bawa terkejut bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Tak itu kan? Ya golek kita lagu tu. Baiklah sebab tu supaya kita ni ingat senantiasa sama ada ketika di dalam segar. Sebab tu mari dalam hadis ittaqillaha fir rakha. Kamu takut ke Allah ketika kamu dalam kemewahan. Tak ada kena kata dah ketika susah kan takut dah. Ketika dalam kemewahan mu nak takut dia. Mana kita jangan lupa ketika kita dalam kemewahan, dalam sukaria, dalam kemajuan, mu takut ke Allah. Tu dia. Inilah Allah Ta'ala kata afala tattaqun. Dah mu jawab betul dah. Maka mu kata Muhammad, maka tiadakah kamu takut akan dia mu tak takut kau ke dia, ke Allah tu. Maka kamu beriman yakni dengan dia dan mu takut sebenar ke? Ni mana boleh ambil apa ayat. Kalau mu tak beriman menunjuk kata mu tak takut. Walaupun mu jawab Allah tu betul dah satu segi. Kan? Tu dia. Jadi waktu lah mana kata orang-orang yang tak beriman bukan dia tak tahu, dia tahu tapi serta tak tahu taufik Tuhan tu tak terbuka, tak boleh nak terima lagi. Jawab tu. Ini yang tak lazim daripada tahu itu ialah beriman. Tak lazim daripada tahu, tak lazim daripada kenal tu beriman. Kan? Tengok Tuhan kata allazina utul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang ahli kitab mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kenal Quran kitab Allah supaya mereka kenal akan anak-anak sendiri. Tuhan bani lagu tu. Yang anak sendiri ni tak ada ke tak kenal dah. Punya suara kenal dah, anak kelik dah budak tu kelik dah dengar suara kenal sungguh-sungguh. Tapi setengah-setengah mereka itu mensembunyikan hak sebenar. Itulah. Itu mana Tuhan tak taufik. Maka kita boleh ambil situ bukan mesti kena itu terima. Kena cukup kena tapi tak terima. Tak ada. Iblis kali dia kena, iblis kena lagi Allah. Kena. Tapi tak terima. Dia mari cuba-cuba nak beri cuba-cuba ni nak taubat. Tapi bila suruh pergi sujud kubur adat, kau hidup kau tak sujud, tak gamak, kau mati nak pergi sujud. Tuhan tak nak pergi beriman. Pandai pula tu berdalih dah. Dia kata tak mesti pandai itu beriman, tak mesti kenal itu beriman. Tu dia. Tapi kita nasib baik, kenal serta beriman, membenarkan. Habis lepas tu sambungnya pula kata fazalikumullahu rabbukumul haqq. Maka yang demikian itulah fazalikum, maka yang demikian itulah apa kalau Arab yang terbersih fazalik zaid syaratkum tu khitab pada puak musyrikin dah. Maka yang demikian itu ayat al-fa'alu li hadhil asya', artinya yang demikian itu siapa? Tuhan yang berbuat akan ini segala perkara itulah Allah. Fazalikumullah. Tak ada khabar situ. Itulah Allah. Siapa Allah? Rabbukum. Tuhan kamu. Ada. Tuhan mana Tuhan kamu tu.
Itulah Tuhan kamu. Tuhan kamu al-haq, yang sebenar. Apa yang sebenar? Tetap selama-lama. Kalau Arab dia bersih as-sabitu ad-daimu. Itulah Tuhan yang sebenar-benar, yang tetap. Itu mana al-haq. Al-haq, sahabat tu setengah pada nama Tuhan tu al-haq. Boleh kita letak nama Abdul Haq. Jaga kita letak nama tu dah. Jaga. Salah satu nama Tuhan al-haq, letak nama Abdul Haq. Abdullah tu banyaklah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Haq, jaga dengar. Maka Tuhan kata pula, famaza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tiada lagi, tidak ada lagi kemudian daripada sebenar itu melainkan batil lah. Ia kerana dua ia berlawan, al-haq berlawan al-batil. Yang sebenar lawan dia yang palsu. Kalau hak siaga, hak sebenar, hak sejati panggil apa? Teh, kong teh. Palawai dia apa teh ni? Plom. Tu. Ada lagi lepas pada hak teh. Ada selepas hak teh kat plom lah. Itu tak? Oh, kemah kata. Itulah. Maka nama Tuhan al-haq. Dia bila tanya siapa beri rezeki, Allah al-haq. Betul lah tu, benar tu. Mata mu kena beri dengan dia tidak. Itu bermakna kata mu tu jawab saja betul, tapi mu tak terima arti mu kekal di atas kufur salah gitu. Sebab famaza ba'dal haqqi illa dhalalu, dia panggil istifham inkari dengan makna nafi. Sebab dia kata maka tiada. Kalau terjemah asal famaza, maka apakah? Itu asal istifham dah. Maza, apakah? Ada lagi selepas pada hak sebenar, selain pada hak sesat? Ada lagi kah lain pada hak sebenar itu selain pada sesat? Tak ada dah. Itu maknanya. Dia panggil istifham inkari bermakna nafi. Famaza, maka apakah? Maka apakah ada lagi kamu dia pada al-haq selain pada sesat? Jawab, tiada lagi. Kemudian daripada yang sebenar itu malaikat batil, yang palsu bahasa kita. Pelom tu palsu dah. Yang pelom, yang palsu. Tengok kita apa-apa kalau hak pelom nak tak? Tapi oleh kerana kita tertipu hak pelom dia membuat molek, kita kata mak tengok kena hak pelom. Makna kita tak sik kepada hak pelom. Alhamdulillah. Kita memeluk agama Allah. Allah beri taufik pula pada kita dapat kenal dia, dapat menerima pula segala sam'iyat, walaupun tak dapat lihat dengan mata, tak dengar dengan telinga pun kita beriman dan percaya. Bila datangnya daripada Allah menceritakan, fa anna tusrafu. Telaka lagi. Barang siapa tersilap sembah yang barang siapa tersilap sembah Allah yang sebenar, jatuh pada dalalah. Siapa silap ke? Sembah Allah tu sebenar, tersilap daripada sembah Allah sebenar, tidak ada lagi, malaikat jatuh pada dalalah, pada sesat. Tu bab akidah, bab usuluddin. Kadzalika haqqat fa anna tusrafun. Maka betapa kamu, bagaimana, fa anna ay kaifa, maka bagaimana, betapa kamu, tusrafuna, berpaling daripada beriman. Betapa, bagaimana kamu berpaling daripada beriman? Apakah yang memalingkan kamu? Sedangkan alasan cukup nyata, serta berdiri tegak oleh dalil yang mewajibkan sebenar beriman tu. Apa lagi palingkan kamu itu? Buat soalan. Kira lagi cek, mari cek main nak dalih Quran lagi.
Nak dalih atas kata tak ada alasan. Ada alasan. Apabila tanya kamu sendiri, siapa beri rezeki? Kamu sendiri dah jawab Allah. Bila tanya siapa yang mengatur ke semua urusan ni, kamu jawab diri dah Allah. Tu saksi besar di. Nanti apa kamu paling lagi? Sampai kat orang mikir pak tak tanya. Mikir. Tak ada dah beda kita ni silap dah lah. Nanti dah Tuhan buka puk, beri mail lah dah. Paksa ya tak paksa dalam Islam. Tak boleh nak paksa. Cuma berkecek alasan dalil lepas tu fikir. Sebab kita Allah Ta'ala bagi akal. Allah Ta'ala bagi mata, mu tengok dia. Kalau buta tak nampak. Tengok, nampak. Hijau kamera. Hijau. Biru, kuning, mu boleh ayat sasar dah. Nah, lepas tu tengok dengan mata, dengar dengan telinga, hatta ke sini. Hatta ke sini. Buat. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Jadi dengar surah Jadah baca sama dah. Allah telah menjadi untuk kamu ambil pedah dengan telinga, pedah dengarkan. Allah Taala menjadikan mata, pedah melihat sesuatu. Wal af'idata, dan menjadikan akal untuk berfikir. Tapi qalilan ma tashkurun. Jarang sekali, sedikit benar kamu terima kasih. Kalau kita seorang anak, kita ni dengan anak ikut gapo, dengan apa ataupun dengan sains terbaik ikut gapo. Tiba-tiba Allah suruh sekarang tak boleh nak buat. Rasa gua nak kita tua sedih ni. Kata dia tu baik Allahu Akbar. Ayah ni gak duk belah huai. Bukan belah saja habis dengan itu dan ini ikut hawa nak gapo. Tak ada letak sekarang. Allah turun sekarang tu tak boleh nak buat. Ni tek mata kita ketua dah. Ni kita sama makhluk. Apa kata kita atas diri kita sendiri dah makhluk Allah juga segala-gala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tak ada lah kita. Habis dia kata, sedikit sekali kamu terima kasih. Tu dah baca dah. Qalilam. Tapi sungguh pun Allah Ta'ala tu begitu. Kalau sekiranya dia nak marah pun padat dah. Kalau dia marah pun kena pada tepat. Tapi kemurahan dia tu pula. Apa dia panggil? Pusung mita. Pusung karuna perani. Kata Tuhan tu kan. Walaupun deraka ke dia apabila tabak Allah supaya tak ada salah langsung, nyasapuh macam anak baru lahir. Kawaladin pada hari yang waladathu ummuhu, seperti anak yang baru lahir oleh ibu, suci bersih. Dengan kita duk cemar polok duk deraka dia banyak mana. Sekadar kata kalau duk kupu taruh mana, memucak 2 kalimah syahadah tak ada nak amal apa pun. Dia bagi syurganya hapus habis salah. Ini kemurahan Allah Taala. Tapi kalau turut dia kata qalilan ma tashkurun Allah. Jangan buat apa boleh saja. Kita mengaku salah sungguh tak kata kan. Sebab itulah kita ni tak ada yang tak salah. Lepas tu semoga-moga apa telah kita lakukan tu minta Allah Taala ampunlah kan. Itu sebab kita selalu istighfar. Masya-Allah. Lagi situ pasal sedih lah. Sebab. Baik. Cukup dulu tu. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun.
dia mati di satu kampung, satu tempat, satu tu roh mati di satu tempat. Untuk jaga semangat dia tu, semaya itu, nama dia semaya juga di situ. Dia hidup lagi kubur kat satu tempat yang lain. Ya, boleh menerima wasiat tu kena tunai. Mereka kata boleh kena tunai wasiat. Boleh kita pilih tanah kubur. Boleh kita wasiat siapa nak jadi imam semaya kita. Di kalangan sahabat-sahabat gitu pun pesan memesan, kalau aku mati, tanah aku di kubur tu. Hatta Nabi-Nabi sendiri pun, tengok tu, Nabi Yaqub, bila dia mati dia pesan, dia nak pergi suruh tanah dia di Syam. Pak nenek moyang dia di Palestin. Kerana masa dia duduk di Mesir. Setelah dia pindah mari dengan anak dia Yusuf ni, dia pesan kalau dia mati suruh kita tanya dia. Bawa pergi sana kan mai jauh tu. Pak Nabi Yusuf sendiri pun dia bila mati dia nak sana juga di Palestin juga. Tapi bila lepas dia mati, jadi kaum dia duk bubuk nak ambil tabarruk dengan Yusuf ni. Hak ni nak suruh tanah lek ni dak berebut, hak ni nak suruh tanah lek ni kerana dia tanah lek ni keberkatan subuh lek ni, tanah belah lek ni, lalu akhirnya tak di tengah sungai ni. Bermakai belaka. Lek tu apa boleh tabarruk, lek ni apa boleh tabarruk. Tapi pesanan dia tu masih bila beratus-ratus tahun berkata bakit Nabi Musa tu, lepas pada tu adalah beberapa masalah, maka ingat suatu pesanan Yusuf tu pesan suruh dia dimakamkan ke Palestin. Tapi tak tahu di mana kubur dia. Ada orang tua. Ada mana cari di mana kau tempat permakaman Yusuf Pak Sementara. Nak cari pasal nak pindah pergi sana. Nak tunai wasiat. Tak ada siapa tahu lah zaman lama. Ada seorang tua. Tapi seorang tua tu mata dia tak nampak dah. Maka Musa pergi bertemu dengan seorang tua tu, tanya tahu tak maka Yusuf. Dia tahu. Tapi dia nak beritahu tu, dia nak syarat. Nak minta satu syarat. Ngenkai, saya panggil itu lah. Minta satu syarat. Syarat apa? Syarat satunya aku mata tak nampak. Mu berdoa supaya aku nampak mata baik boleh tunjuk. Dan aku naknya mendoakan aku supaya aku boleh masuk syurga sekali dengan Musa. Tak apa, Musa sanggup. Musa nampak doa nampak mata dia tunjuk situ. Tu ambil pada situlah pindah pergi ke Palestin. Demikianlah kita syariat kita pun begitu. Boleh kita nak wasiat kalau aku mati, ingat ni, lah ni kita duduk di mana ni? Kita duduk di hulu ni. Lah ni kita duduk bohing. Duduk kat menasta. Tapi berasa teringat kalau aku mati berasa nak kelit pak tu asal. Tu kita duduk Benda Daya ni. Berasa nak kelit duduk kubur Benda Daya. Kerana banyak orang lalu lintas dia serala ni pakat mau hidup ziarah. Ziarah situ kita tupai tuah. Dan itu kan. Tidak jadi kering dak lah. Sebab kapung kering, tak ada duduk apa kering, tak nampak basah, tak ada subuh, tak ada cerun katanya dah. Anggap pilih kubur tu cerun. Nak orang duduk lalu lintas semua, orang duduk semaya, duduk berdoa lalu lintas berjalan wisalat. Kalau aku mati minta kita ni situ. Ya, kena tunai wasiat. Tu dia masalahnya. Apa? Pasal kalau aku mati royak kau dia tu semua jadi imam mayaku. Tu boleh nak tunai belaka. Lepas tu malaikat darurah. Tu kan lain lah. Asalnya gitulah. Baik. Ini selama boleh akad selama apa? Bawa pindah ke mari selama tidak membawa kepada berubah baunya. Lepas tu zaman ni tak amalan ni macam mana-mana pun dia ada pula suatu bahan yang boleh tak mengubahkan bau banyak dah. Jadi dia. Ala kuliah ya tunai. Tunai. Kalau pesan siap-siap dah tiba-tiba orang hidup tak tunai, salah tak orang hidup tu. Salah.
kanak-kanak yang belum dijawikan, maksudnya belum masuk jawi, belum kerak tu lah, yang buta zakatnya. Gah siapa katik celak? Ada siapa celak? Tak itu kan? Tapi istilah kita panggil bila tak boleh kulit yang menudung ke, dia panggil zakat, kepala zakat sekat gelar tu panggil hasyafah. Panggil hasyafah. Lepas tu kulit duk tudung hasyafah panggil qulfah. Maka khitan duk kerak tu. Nah, mudin tarik kerak pah. Dia terbuka. Maka kulit qulfah dan kepala hasyafah masalah anggota ya zuhir. Sebab tu bila anggota zuhir wajib basuh najis tu. Nah, kemudian tempat yang nak pergi ke mana lagi? Jika dibersihkan dia tak jadi bersihnya. Kanak-kanak ia belum dijawikan dia yang buta zakatnya, jika dibersihkan dia tak jadi bersih. Kata dia. Bolehkah tanggung akan dia di dalam semaya? Lagu mana bila dibersihkannya tak jadi bersih? Ada muka dia duduk dalam kulfah tu. Situ tempatnya. Nah tu sepatut kita elakkanlah. Kita elakkan. Tetapi panggil satunya panggil boleh duduk dari segi darurah. Dari segi darurah. Ya kalau ad-darurat tubihul mahzurat. Sebab dia zakat dia tak terbuka lagi kulit dia tu. Biasanya kalau ghalib zakat tak terbuka, ia ada ke tak najis di bawah? Ada tak? Ada sebab dia duk kecil, dia tak apa itu. Sebab tu seeloknya kita elakkan dia. Kalau dia kita duk semaya dia main duk tahibah, kita kuih dia turun. Itu dia. Ada pun kalau tepuh dengan kita saja tu tak apalah tu. Tu ya pasal masalah masuk dalam masalah kata kita tanggung suatu yang suci yang berhubung dengan najis. Tetapi masalah tu dia ada khilaf. Situ boleh ada tu. Jadi khilaf masalah paham ni seperti orang duk pakai mai ni. Pakai ni dia semaya dah. Ambil jipak sakut dia baju. Pas tali dia tarik pergi cocok ibu. Apa tu naik banyak kan hubungan tu. Di sini ulama duk bicara macam mana. Masalah kata tangguh suatu yang suci. Dah kita ada ikat sini suci ni. Tali ni pergi bubung situ dengan cicak banyak maaf tak dia maaf dia. Kita berkata bagaimana? Setengah tu tafsir kan sekiranya kalau kita bergerak dia tak bergerak. Masalah tali panjang kena. Kalau kita panggil pergi mari tak ada bergerak situ. Tak, kalau kita bergerak dia tak bergerak, tak tertarik, maka tak apa. Kalau kita bergerak dia turut bergerak tertarik, maka tak boleh. Contohnya seperti ada juga orang pera binatang anjing rak dengan dia, ni semaya bawa semua anjing dia. Lepas tu dia semaya dia nak ikat lain, takut ikat di kaki dia. Macam mana? Ni apa yang kata ikat dengan tali ni tali yang suci, tapi gibubung dengan dia ikat di leher anjing. Bagaimana itu? Satu kawan kata tak boleh. Satu kawan kata tafsil kan jika sekiranya kita bergerak tak bergerak dia, maka tak ada apa-apa. Kalau kita bergerak pagi dia, maka tak boleh. Satu setengah kata tak ada apa semata. Kerana tempat kita kata ni ialah suatu yang suci. Tu masalah tu yang tempat najis denung. Ada pun budak ni dia tubuh dia sendiri dah. Tu berbeza lah. Cuma tempat dia duduk tak kita punggung dia, apa dia tu suci lah. Tapi ada di zakat dia tu. Maka tu kita lebih eloknya kita elokkan. Tapi oleh kerana pun bila ada berselisih di sana, mudah-mudahan eloknya gitulah. Kalau budak tu main duduk taibah, kita akui dia turun. Ada pun yang main duduk tepuh dengan kita, tak ada apa-apa, tepuh saja tu. Gua tubuh dia suci. Pas nampaknya kita kena pergi ke kitab yang kedua dah lah. Kitab yang kedua muka surat berapa tu?
Berapa? 59. Pada kata ini ibarat ni digantung pada atas kita bercara. Kata Syekhul Syarihu rahimahullah ta'ala dulu, dan adalah bagi tayamum itu beberapa rukun. Tuan 7 baris ke atas. Beberapa rukun. Pertama, hendaklah ada tayamum itu dengan tanah yang ada baginya debu yang lekat pada anggota. Dan jika atas barang mana, yakni jika adalah tanah debu tu barang atas barang mana warna sekalipun, tak kira lah tanah hitam ke, tanah warna kuning ke, putih ke, sebagainya, merah, tak ada apa situ. Dengan syarat ada tanah itu tanah yang suci, lagi menyucikan. Kalau air panggil air mutlak lah. Tanah pun panggil mutlak, tidak bercampur, iaitu tanah yang tiada bercampur dengan najis. Lagi pula tanah tu belum dipakaikan pada tayamum. Hak masa kita setuh tepuk ambil tu, tak kira lagi hak tu. Kita bila kita duk sapu ke muka tu, hak duk lurus berat-berat, jangan bercampur dengan hak tu. Sebab tu kita tepuk pak, terundur sikit sapu je duk lurus-lurus berat, tak ada masalah tu. Supaya kalau kita ambil sepanjang air lah bandingnya nah. Kita cebok ambil air daripada timur, biar masuk muka kita hundur sikit basuh. Pada titik tak kena muka titik tak tu, tak ada apa, jangan titik dalam tu. Tu air. Tayamum demikian. Tambahnya, dan adalah setengah daripada rukun tayamum tu bahawa disapukan tanah itu pada mukanya. Hanya klik pada seorang yang tayamum tu lah. Mukanya, muka seorang yang bertayamum itu. Bila sebut muka, nak mengaji muka pula dah. Yang nak mengaji muka pula lah. Ni tak apalah duk kecek muka kita ni. Muka manusia ni lah. Tu dia. Baik, bila sebut kata sapu muka, seolah mana muka, lalu katanya dan hak muka di sini. Muktada semula. Salah jawab soalan, panggil istinah bayani. Salah tanya apakah muka, dan had bermula had setakat tahap muka di sini. Apa di sini? Yani pada bab tayamum ni, tu kan nak di sini. Dan had muka di sini pada tayamum ni mereka ialah seperti hadnya had muka pada wuduk. Allah Ta'ala perintah supaya dalam wuduk, iza qumtum ila salah fawsilu wujuhakum, di sana. Ni bab tayamum pun seperti juga. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum. Supaya tayamum pun Allah perintah suruh sapu kamu muka-muka kamu. Dalam ayat ni fausilu, tafasilu wujuhakum ni. Fausilu wujuhakum, kena dah jadi kok mana. Maka basuh kamu akan muka kamu. Jadi muka di sana, muka di sini sama. Jadi di sana perintah suruh basuh muka, mana had muka hak kena basuh. Mari sini perintah suruh sapu muka bila tayamum, mana had muka setakat mana? Kok buju, kok buka lebar, setakat mana? Ialah supaya wuduk. Supaya penuh tetapi ada tapi lah. Lakin tetapi ada tempat tak supaya sikit weh. Ni pedah orang kita tapi nak menolak wahai. Takut kata supaya penuh. Ada tetapi
Jumlah pada lakin dia panggil ada arah istidrak. Ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu subutuhu aw nafyuh. Tu panggil istidrak, tu makna tetapi. Pas ya ada orang ada tel ada tel. Ini apa tu? Saatnya ya umum dulu. Muka pada hak tayamum di sini ni seperti had muka pada wuduk. Supaya penuhnya tu. Tetapi nak tolak tawahun sikit. Tetapi tiada disyaratkan di sini di pada tayamum ni tak disyarat akan yakin. Tak serupa dengan air weh. Tak serupa dengan air kerana air ni jirinnya latif. Kalau lebih belum rumah ya suruh masuk. Debu tak begitu. Tetapi tiada disyaratkan di sini yang pada tayamum ni tak disyarat akan yakin jelas nyata sampai tanah kepada segala suku-suku. Lain beza tu. Suku-suku muka tak serupa dengan apa dia wudu. Kalau wudu ya suruh siapa habis suku-suku muka hatta mana ni bira mata kita dia panggil lahat di tepi ni kan. Kadang-kadang dia sebut habis tu ketika kita tidur malam. Tak apalah malam tengah hari pun cuma tidur malam dia panjang sikit. 4-5 jam tidur masalah 4 jam kata gila. Kejut jaga tu kerja kita ni biasa kalau kita tidur tak dia bertahik mata. Gali sapah-sapah gapo sini kita apa ni. Yang mari dia pun sini kan. Sini tepi ni Jadi kalau kita bangun ambil semaya awak tak kat tu, tak usah muka buai mata takut-takut tak sapa kerana tahik mata ni kena banyak ya keras juga tu. Ya keras. Dekat awak basuh tak gitu sini enggak? Air tak sapa kena ke bira mata kerana di manek oleh jirim tahik mata tadi tu. Dia suruh halus sikit. Tu dia. Adapun hak debu ni tak sebegitu. Tu lain tu. Hak tu banyak tu lah. Daripada dahi tempat tumbuh rambut sampai kepada zakon dagu. Balik lebar daripada 2 anak telinga. 2 anak telinga ni lah lebar ke muka. Ini ke ujung. Itulah hak muka. Bahkan ni tetapi boleh bahkan memadai ia dengan kuat zan jua. Memadai ia tayamum tu dengan kuat zan jua. Seka kita yang kuat kata siapa dah tu kata cukup. Dan 2 tangannya hundur klik mata ke mata. Apa dia? Disapukan tanah itu pada mukanya dan 2 tangannya seorang yang tayamum. Bila sebut 2 tangan, sekat mana? Sebab bab tayamum dalam Quran tak ada sebut hak dia tak ada raya. Tak serupa dengan wudu. Wudu kata sama ayat tadi. Fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tak gitu. Basuh dan basuh kamu akan tangan-tangan kamu. Kita bila belum tengok marafiq. Bila mengaji tangan pada lurah gapo? Iaitu anggota yang maklum min ru'usil asabi' daripada hujung jari ni. Hujung jari ilal katifi. Ni siapa kau ketiak. Tak ni panggil seputar tangan kan ni. Bukan sekat ni saja tangan dah. Tu. Kalau kaki pun sepatulah sikit lagi wa arjulakum ilal ka'bain. Belum tengok ilal ka'bain. Dan kamu basuhlah kaki kamu. Kaki mula daripada ru'usul asabi' juga. Jari ilal fakhizi. Hingga kepada paha. Tu kaki. Bila sebut kaki, sampai situ. Bila sebut tangan, sampai sini. Sabit tu kalau kita nak pergi beli nak waksuk, pergi beli kaki lembu. Sekerak ke seputar? Nak pergi cari kaki lembu, nak waksuk sikit ni, nak pakai suk kaki lah. Pergi beli lah. Daripada kuku, siapa ke humi paha tadi tu? Tu. Kalau sekarang ni aja beli apa ni? Keting aja. Tu lurah. Tu bila sebut kaki, bila sebut tangan, tu yang kita reti tu.
kelimah kaki tangan. Nah sebah dengan kita ni dia kaki, ni tangan, kaki, muka. Bila gi isnad kaki, isnad muka kepada Allah. Hak ni ulama kata hak zuhir duk khayam mari tu bukan murak nah. Jaga situ hala. Nah. Baik. Bila mari bab tayammum, Allah Taala kata famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kamu sapu muka kamu dan tangan kamu. Tak ada royak di tayammum ni. Nak sapu sekat mana? So sapu tangan. Sebab itu khilaf ulama. Tengok kata dah tak ada royak, kena klik pada asal tangan. Tak sini. Orang gitu. Tapi hak kita dak. Serta dua sikunya. Ambil mana tu? Sebab tanggung di atas wuduk. Muka tayammum ganti wuduk. Nah, itu dia. Jadi di sana wa aydiyakum ilal marafiqi. Jadi dalam ayat ni famsahu biwujuhikum wa aydikum ai ilal marafiq tu. Sekat ni. Tapi tak kata kepada, dia kata serta. Faham tak? Kalau tu oleh ayat ilal marafiq hingga kepada siku, arti satu kan kata tak masuk siku, mungkin ilah. Walha Nabi SAW setiap kali dia basuh serta dengan siku. Lalu tu ulama kata ilah mana ma'a. Serta siku. Mana siku pun kena basuh. Bila mari tayammum serta dua siku. Ada setengah ulama kata tayammum cukup dengan sekat pergelangnya. Apa? Kerana Tuhan kata sapu kamu ke muka dan tangan. Tak ada royak setakat mana. Kita klik pada sekuat-kuat tangannya, sekuat-kuat tangan. Pergi kepada bab mana? As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Lelaki yang bercuri, perempuan yang bercuri, maka potong kamu, kerak kamu, hai waliul amri, mengkerakkan tangan keduanya. Lalu ayat tak jelas tangan. Kalau kena kerak tangan, nak kerak bahu ni, tangan luar. Tangan wuduk sini dah. Tu senyap tu. Tapi Nabi tafsir sallallahu alaihi wasallam akan ijma' ayat tu. Nabi suruh kerak sini. Tangan orang curi kerak sini. Kalau tu tangan ada 3 tangga. Tangan pada lurah hingga ke bahu. Tangan pada bak wuduk siku. Tangan curi potong curi sekat pergelangan, bukan potong di siku dak. Potong sini. Jadi 3 tangga. Maka setengah ulama kata tak, kalau saya tak sebut kat situ, tayammum sapu muka, sapu tangan kat ni lah. Tu. Ada pun kita tak serta siku. Ni beda. Kalau tengok duduk tayammum lagu tu, apa tu? Tayammum. Ngana sekat ni. Mazhab kami. Nafi dan sebagainya. Tu khilaf. Baik. Sudah situ. Dan setengah daripada rukun tayammum itu meminah akan tanah dengan 2 kali pindah. Akan tanah yang ada ia dengan debunya seperti tadilah. Dengan 2 tapak tangan masa ambil tu dia panggil pukul, mana petak ambil petak dengan tapak tangan. Dan hendaklah diceraikan segala anak jarinya. Mana? Ketika nak petak ambil debu Yusuf cerak itu kan. Ringgit tak panggil. Supaya kita tepuk tu dia masuk dah ke celah-celah ni. Tapi kalau hak muka tak payahlah. Sahabat tu tak ada nak lagi ke tangan, nak sapu muka baru. Tepuk tujuan nak ambil debu, nak sapu ke muka. Ada pun ketika kita nak sapu tangan dah situ. Buka, kita tepuk tu dia masuk dah ke celah-celah ni. Baca kata apa tu? Setengah daripada rukun tayammum itu meminah ke tanah dengan 2 kali pindah. Mana sekali ke muka, tepuk, sekali pula ke tangan. Akan tanah yang ada ia dengan debunya dengan 2 tapak tangan. Dan hendaklah diceraikan segala anak jarinya, anak jari tangan tu dicerai supaya apa? Supaya masuk debu-debu ke celah.
maka sekali pindah disapukan ke muka dan sekali lagi pindah disapukan ke dua tangannya hingga ke hingga makna serta tadi, hingga ini serta kedua sikunya. Habis tu di antara. Dan setengah daripada rukun tayamum juga disertakan memindah itu diserta dengan niat. Lain-lain dengan wuduk. Wuduk niat ketika duk basuh muka ikut juzuk mana-mana pun. Nah, ketika bersentuh air dengan juzuk muka niat situ. Niat sebelum tak jadi. Yang nak mukaranah niat. Ada pun tayamum bukan niat disentuh, niat ketika kita tepuk akak tu. Niat situ. Sahaja aku kalau tak misal tak ambil tanah. Pas sunat. Jadi jari jangan porong sangat. Lepas tu kak. Situ. Saja aku tayamum kerana mengharu ke fardu semaya. Bukan saja aku mengakak ada kecil lah. Mulut biasa mengakak ada kecil. Mengakak ada kecil semua. Ya tak terakak dengan tayamum. Cuma hanya mengharuskan. Nak semaya dengan tak tayamum. Sedangkan kita berhak tayamum. Uzur daripada wuduk, tayamum sebagai ganti. Maka dengan tayamum bukan terakak dah. Cuma mengharuh ke hak haram jadi haruh. Cuba tak tayamum tak apa. Haram lah semaya. Ni saja aku tayamum kerana mengharuskan listibahati fardhis salah. Kerana mengharuskan fardu semaya. Niat ketika dak akak tu. Kekok rasa kita jari-jari buat ni dah. Dan setengah daripada rukun tayamum disertakan memindah itu dengan niat dan wajib dikekal niat daripada mula pindahkan tanah hingga disapukan satu daripada suku mukanya itu. Baik sebaliknya maka jika hilang niat dulu daripada menyapukan satu suku tiada memandang niat itu niat semula gitu lah. Saya putus. Habis. Pas nak niat tu niat lagu mana? Tu baru dia ayat niat. Dan niat ni kaifiat niat. Niat itu ialah diingatkan di dalam hati keadaan perbuat itu kerana mengharukan fardu semaya ingat di hati. Lepas tu sunat berlapaz tu patutlah nawaitu fardul wudu' di sana. Ni nawaitu tayammum listibahati fardhis salah. Tak ingat tak ada apa. Tak ingat tak biasa jari-jari panjang nak ingat juga. Ambil maksudnya sahaja aku tayamum kerana mengharukan fardu semaya. Kalau tak tayamum tak harus semaya, haram masukkan semaya dengan tidak wuduk dan tayamum bagi orang tidak ada uzur lain. Baik. Ada pun orang yang faqidit tahurain, kita dalam perjalanan musafir nak ambil wuduk air tak ada pada zuhur, tak ada pada syarak. Lalu nak tayamum tak ada juga tempat nak tayamum tu. Debu yang cukup syarat mazhab kita tu batu saja. Maka umar masalah faqidit tahurain. Bila ia luput dua menyuci, kita semaya kerana orang kata meraihkan waktunya supaya tidak waktu habis dengan kita tak semaya. Kita semaya juga. Lepas tu bila temu air semula iadah. Kalau waktu masih ada iadah dalam waktu. Hatu habis dah qada. Nama kata kita tak tinggal semaya tu. Itulah antara kita selaku hamba tu belah tulah hamba tu. Nampaknya kena singgah situ dulu kita pergi semula tu dan niat itu diingatkan kita ulas semula betul tu kaitan dengan kaifiat niat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal 'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal mal. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna minat tawabin
واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من المتوكلين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Allah